Janganlah kalian saling dengki-mendengki, tipu-menipu, benci-membenci, saling membelakangi antara satu sama lain. Apakah yang dimaksudkan dengan membelakangi antara satu sama lain? Bahasa Arabnya tadabaru, yakni berpaling, tidak mahu bersemuka. Kalau nampak seorang saudara Muslim itu, dia sedaya upaya mengelak daripada bertemu dengan dia, tidak mahu walaupun mengucapkan salam, saling memulaukan. Itu saya ingat kemuncak dia lah. Mulanya berpaling. Berpaling macam mana? Berpaling, yakni pusing. Kalau nampak orang tu, kita pusing. Yakni kita tak nak bersemuka. Bersemuka berdepan. Lebih membarah lagi, membelakang. Dari sudut adab, dikira sebagai satu yang tidak wajar. Kalau orang tua di hadapan, kita membelakangi dia. Dia sedang bercakap, kita pandang ke arah yang bertentangan. Membelakangkan dia. Menghadap raja, dia ada protokol dia, betul? Tak boleh nak membelakangkan sang raja. Tapi nak kata bahawa dia berkait sedikit sebanyak mengenai adab. Jadi mula berpaling, kemudian membelakangkan. Kemuncaknya ialah memulaukan. Yakni memutuskan segala apa perhubungan dengan orang berkenaan. Maka itu semua ditegah berdasarkan perkataan tadabaru dalam hadis ini. Dan janganlah saling membelakangkan antara satu sama lain. Pertamanya dengki-mendengki. Itu dalam bahasa Melayu kita, perkataan yang seerti ialah hasad. Jadi dengki-mendengki atau hasad. Hasad ini perkataan yang dipinjamkan dalam bahasa Arab. Al-hasad, kita pun guna dalam bahasa Melayu kita kata hasad. Dan kadang-kadang kita tambah hasad dengki. Jadi dia membawa maksud yang sama. Boleh berlaku dalam hal-hal dunia dan juga akhirat. Akhirat yang ini dalam bab agama. Definisi hasad, definisi dengki atau iri hati. Perkataan ini semua seerti. Membenci nikmat kurniaan Allah yang ada pada orang lain, sehingga dia mengharapkan nikmat tersebut dihilangkan daripada orang itu. Nikmat dalam segala apa bentuk. Nikmat harta, keluarga, saudara mara, kedudukan, jawatan, bahkan ilmu. Barangkali dia tidak mengungkapkannya. Tidak kira sama ada dengan keinginan supaya ia berpindah kepada dirinya atau tidak. Dihilangkan daripada orang itu dengan datang kepada dia atau tidak, itu irrelevant. Itu tak penting. Yang penting ialah dia harapkan supaya kelebihan itu hilang daripada orang berkenaan. Itu definisi hasad atau dengki dan juga iri hati, dan dia adalah dosa besar.